Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Yeza. Okay guys, korang tahu ke sebenarnya pasal konten sihir yang aku pernah buat dulu-dulu tu? Okay, sebenarnya aku ada jumpa satu konten dekat TikTok ni kan. Aku ada jumpa dia cakap salah seorang ataupun daripada kita sekarang ni yang paling senang tempias kena sihir adalah seorang perawat. Padahal dia perawat je, betul tak? Dia adalah seorang perawat yang merawat orang yang sakit. Contohnya orang tu kena rasuk, dia merawat. Sang cerita macam dia pergi berubat lah kan, orang yang pakar dalam perubatan. Tapi tak sangka pula orang yang dalam pakar perubatan tu pun boleh terkena tempias sihir korang. So kalau korang tak percaya, jom aku bawa korang, kita tengok bukti yang aku dah jumpa kat TikTok. Kita react sama-sama, kita tengok. Dan korang bagi pandangan korang dekat ruangan komen di bawah. Jom. Okay guys, so ini video dia. Kat rumah sendiri. Rumah sendiri kat Sarawak? Rumah sendiri. Okey, apa jadi? Oh, dia orang Sarawak. Okay. Cerita dia, walaupun kita dah pagar rumah, ada satu time kita buat benda contoh macam pergaduhan suami ke isteri ke, benda tu akan pecah. Dinding rumah akan terbuka. Walaupun kita dah cuba pagarkan dinding rumah semua, tapi dia akan terbuka disebabkan benda-benda macam tu. Dan jin juga dia akan cari jalan untuk pecahkan benda tu. Walaupun dia akan cari juga. Dia walaupun kita dah pagar, dia tetap nak juga. Ya. Dia Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Okey, betul. Tujuan lah, ada tujuan lah. Okay. Macam saya hari tu, kita cerita dekat Sarawak dalam mimpi. Saya dapat panggilan daripada kawan saya, Ki, boleh tak tolong ubatkan kawan aku ni? Saya rasa dia kena sihir disebabkan orang dengki dengan dia. Padahal dia buka kedai barber je, tapi orang dengki disebabkan ramai datang untuk gunting rambut. Saya tak tahulah kenapa. So bila dah dia okey, jom kita pergi. Nak pergi tu, dia call balik, tak apa lagi, ustaz lain dah pergi dah. Aku tak jadi pula. Tapi malam tu benda tu dah bagi warning siap-siap. Saya dekat siapa? Dekat saya. Bagi warning macam mana? Dia bagi warning dalam bentuk mimpi. Saya tidur. Bila tidur, saya mimpi benda tu daripada sana dia laju. Depan. Zoom out. Uish. Benda apa tu? Benda tu hantu Pontianak. Rambut panjang, muka berdarah, lupas semua, baju merah, Pontianak merah katanya. Dia datang close up, masuk dalam berdiri saya. Masuk daripada saya. Saya pun bangun. Tak pasti lagi kalau ibarat menembus badan saya. Saya pun bangun. Aku tak tahu macam mana. Panas semua badan saya. Rasa macam bau semua macam-macam lah. Itu daripada warning yang saya dapat. Setiap perawat bukan merawat yang kita rasa tak ada risiko. Setiap perawat yang merawat orang, dia akan ada risiko dan tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal sebelum dia pergi. Ya. Sebab benda tu tak bagi dia untuk tolong orang, merawat orang. Itu kadang jadi perawat ni berisiko memang sangat tinggi lah kan. Lepas apa-apa, after effect dia perawat kena. Betul kan? Efek dia macam-macam. Boleh dia attack dari sudut kesihatan, macam bunuh dalam bentuk contoh perawat juga, dia boleh masuk dalam badan, dia nyamar benda tu sebagai kanser. Dekat hospital kita, doktor scan kanser ni. Tapi bila dah scan kali pertama, kanser kat sini. Scan kali dua, kanser beralih pula. Macam tu. Dia boleh jadi macam tu. Tapi sakit dan mati juga, meninggal juga akhirnya disebabkan benda tu. Itu bahaya juga jadi perawat. Ya betul. Macam Ustaz Rosdi Hassan yang dekat TikTok kan, dia pun ada ujian juga. Bila dah lama merawat, tiba-tiba sakit, tak boleh bangun semua, melawan benda tu lah. Tak sangka pula guys, di kala kita nak menyelamatkan orang tu sendiri yang merawat orang tu pun terkena juga. Maksudnya dua-dua sekarang ni tengah diuji lah ya. Macam tu. Benda tu, ini melawan benda yang contoh kena sihir apa semua, bukannya benda-benda yang free ni. Benda yang betul. Yang disihir apa semua, kita nak menolong tu yang jadi masalah kan. Sebab itulah kadang orang, itulah macam cakap kadang kenapa orang letak bayaran, kenapa orang letak harga, bukannya sebab
nak ikhlas saja ke apa kan. Sebab ada price yang dia kena bayar after kau berubat tu guys. Ada price dia sendiri. Ada price dia sendiri. Itulah bahayanya. Tapi kena tahu juga perawat ni kita tengok kekilasan dia. Ada yang letak harga sampai 5,000, 3,000, 4,000 tu melampau lah tu. Sekurang-kurangnya bila kita nak merawat, yang pertama kita kena pegang ikhlas dulu. Ikhlas. Kalau kadar bayaran tu memadai dengan apa yang kita buat. Contohnya kita nak pergi ke sana ambil bayar tol, minyak semua dah berapa dah. So kita charge lah benda tu kan. Keperluan lah. Kalau ada yang lebih sikit untuk makan, charge lah. Itu tak apalah juga kan. Tapi yang sampai ribu-riban dan itu macam buat bisnes lah tu. Bisnes lah. Boleh jadi tugas sebagai perawat untuk bisnes, tapi penting nawaitu kita yang penting. Kita kena tahu juga yang kita punya klien ni dia sedang diduga sedang diberi ujian kan. Takkan kita lagi nak jatuhkan dia kan. Kesian lah. Okey, lepas tu so macam saya ni, saya pun terdedah sebenarnya. Benda-benda ni orang boleh test ilmu, nak test. Senang je. Tapi kita cuba tawakal. Kita nak sampaikan benda ni supaya orang celik mata lah. Kata kita kena tahu benda ni bukanlah benda yang main-main, benda real. Kat rumah sendiri. Okay guys, so itu sedikit pasal video mengenai perawat yang boleh dikatakan perawat yang merawat orang tu boleh juga terkena tempias daripada sihir manusia guys. Boleh jadi guys. So korang pun kenalah berhati-hati ketika korang dilanda pelbagai masalah dan dugaan macam ni. Okay guys, aku pun dah pernah juga. Aku pun lepas ni pun akan minta maaf, sorry. Aku lepas ni pun akan pergi balik. So korang doakan aku doakan korang juga. Semoga kita sentiasa diberi orang kata rindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So guys, aku rasa sampai sinilah konten kita kali ni. Apa pendapat korang? Kalau korang ada rasa pendapat ataupun suggestion konten yang menarik untuk konten aku yang seterusnya, korang komen dekat ruangan komen di bawah. Okay guys, aku rasa sampai sini dulu kita punya konten hari ni. Bye. Assalamualaikum. Bye.